Okay, hari ni kita unboxing Moto Wolf mobile phone holder. Motor pun boleh, kat basikal pun boleh. Jom kita unboxing. Tengok macam rupa dia. Okay. Ini bukan plastik ya, aluminium alloy. Tengok, memang tahan. Ya. Okay, macam mana cara pasang dia? Jom kita pasang. Tidak pasang pun. Macam ni cara dia. Yang ni ikat pada side mirror. Ada satu lagi model yang ikat pada handlebar. Jadi benda ni kita boleh rotate. Nak cara macam mana? Nak letak macam ni, nak letak macam ni, nak letak macam ni. Kita cuma ikat je. Ketat je. Kan tak kuat. Tak phone. Okey, dah siap. Ketat. Kan? Atau kita nak letak menegak atau memanjang. Kita longgarkan. Letak macam ni pun boleh. Sama ada letak macam ni. Letak macam ni. Kan? Terbaik. Memang tahan lasak ni. Okey. Nak beli, tekan beg kuning. Terbaik.